Hello. Hari ni nak pergi Seremban, nak hantar orang menikah. Awak tahu kan? Tak, memang tahu ni kau cuti. Kenyang makan kenduri. Tadi kita makan kenduri dekat sini. Tapi ni dekat Seremban. Lepas tu kan, best gila kenduri dekat sini. Sebab tadi dia punya lauk tu daging salai masak lemak ya. Masya Allah. Ikutkan hati nak tambah ya, tapi malulah kan. Lepas tu kan, ada makcik tu dia bagi satu plastik pulasan. Masya Allah, baik betul. Dah lah Fitrah ni memang suka makan pulasan. And then dapat pulasan. Love. So now kita nak pergi kalau jadilah kita nak pergi beli kuih bakar. Sebab kalau pergi Negeri Sembilan ke atau mengala ke mana-mana nak ke arah Negeri Sembilan atau Melaka, memang akan singgah untuk beli kuih bakar. Jadi kita tunjuk kuih bakar tu. Dia sedap tau, tapi tak tahulah hari ni buka ke tak. Kita cuba, okay? In 1 kilometer, turn left on N9 Jalan Lingi, Pedas. Lagu satu. Tempat pergi Rembau kena pergi beli kuih bakar arang ni. Serius sedap. Dekat Zid Pedas Linggi. Tengok ni. Satu berapa dah tadi? RM4 RM4. RM4. Dia ada perisa pandan, labu dengan durian. Nanti kita try. Sekarang nak balik ke KL. Patutnya nak bungkus daging salai, tapi sebab beratur panjang tak jadilah. Next time lah, datang hari biasa.